Nak tanya, Israel dan Turki ada hubungan diplomatik tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya biasa malas nak cerita tentang hal ehwal negara lain lah, kan? Tetapi saya boleh jawab dengan perkara yang seluruh dunia pun tahu. Turki ada hubungan dengan Israel. Ya, betul. Tetapi siapa yang membuatkan hubungan itu bukan adalah Recep Tayyip Erdogan. Yang buatkan hubungan diplomatik ini dah berpuluhan tahun dan hampir 100 tahun juga. Erdogan sampai pun dah ada hubungan. Dan macam benda biasa, pada satu waktu dulu saya malas nak petik nama seorang itu yang dah famous. Nama dia pun lebih kurang sama dengan saya, cuma ada perubahan sikit lah. Kemal lah ya. Dia yang membuatkan perjanjian dengan Amerika Syarikat dan juga Israel. Sampai satu tahap dia buatkan satu perjanjian minyak yang berada di tanah negara Turki sepanjang 99 tahun tidak boleh diusik oleh kerajaan Turki sendiri. Jadi hak milik kerajaan Amerika Syarikat. Dan mereka kalau perlu minyak, perlu membayar pada Amerika Syarikat. Dan kalaulah Turki ingin untuk membatalkan projek tersebut, perlu membayarkan angka nombor yang terlalu besar. Jadi Turki lebih memilih, tak apa, aku bertahan kerana 100 tahun ataupun 99 tahun itu hampir nak habis. Jadi Turki memilih, tak apa, aku membayar dan Recep Tayyip Erdogan lah spesialnya. Aku habiskan kontrak-kontrak ini kan. Dan kalau kita lihat juga Turki sekarang ni kebanyakan projek yang ada dengan Israel pun telah dibukukan. Jadi jangan disalahkan kerajaan Turki yang sekarang atas kesilapan kerajaan Turki yang lama. Setiap kerajaan ada plan mereka berasingan. Mungkin pada waktu itu presiden itu dia nampak keadaan tu ataupun pilihan itu lebih baik dan tepat. Tetapi kerajaan sekarang melihat keadaan tidak tepat dan tidak wajar ada projek ataupun berjanjian begitu. Jadi insya-Allah kalau kita melihatlah keadaan Donald Trump minta maaf lah. Recep Tayyip Erdogan dia bercuba untuk membuatkan satu pertubuhan negara Islam Sunni spesialnya untuk mereka duduk di dalam satu pertubuhan persatuan. Faham kan? Pertubuhan untuk negara Islam. Negara mana yang bergabung ada nampak kita dia punya keuntungan. Contohnya semalam Algeria pun dah bergabung. Dan Israel sangat susah hati apabila melihatkan Turki ni berjaya menggabungkan semua negara-negara Islam di bawah satu kuasa. Ini bukan adalah satu perkara yang mudah dan bukan semua presiden boleh dapat kesetujuan dan membawa mereka untuk mempersatukan negara Islam. Saya harap benda tu lebih jelas dan masa yang akan membuktikan pada kita. Mereka berusaha sebaik mungkin untuk mempersatukan negara-negara Islam dan untuk mengkukuhkan dan kuatkan negara Islam. InsyaAllah pada satu hari nanti kalau Allah memberi kita satu umur yang panjang, insyaAllah ta'ala dengan sihat yang elok, kita boleh nampaklah hasilnya itu semua.